Liverpool kalah 2-3 kepada Monaco. Secara atas kertas itu saja cerita yang kita nampak. Liverpool menjaringkan 2 gol terlebih dahulu, kemudian Monaco bangkit dan akhirnya Liverpool tewas di Anfield. Tetapi kalau anda menonton perlawanan ini hanya untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, anda mungkin terlepas perkara paling menarik yang berlaku sepanjang 90 minit. Sebab pada pandangan aku, perlawanan menentang Monaco ini sebenarnya memberikan kita petunjuk paling jelas setakat ini tentang bagaimana Andoni Iraola mahu Liverpool bermain. Dan yang menariknya, ia sangat berbeza daripada apa yang kita biasa tengok sebelum ni. Liverpool kelihatan lebih agresif, lebih vertikal, lebih cepat mahu membawa bola ke hadapan. Dan yang paling menarik, Liverpool tidak kelihatan seperti sebuah pasukan yang bergantung kepada seorang defensive midfielder yang hanya duduk di hadapan 4 pemain pertahanan. Sebaliknya, kita melihat 2 pemain di tengah yang mempunyai kebebasan untuk bergerak dan menyerang. Dan di sinilah semuanya menjadi menarik. Sebab apabila anda bermain dengan cara seperti ini, anda akan mendapat sesuatu yang sangat berbahaya. Lebih ramai pemain berada dalam posisi untuk menyerang. Tetapi pada masa yang sama, anda juga membuka satu ruang yang sangat berbahaya apabila kehilangan bola. Dan mungkin itulah salah satu sebab mengapa Liverpool boleh mendahului Monaco 2-0 tetapi akhirnya keluar dari Anfield sebagai pasukan yang kalah. Jadi persoalan sebenar selepas perlawanan ini bukanlah kenapa Liverpool kalah. Soalan yang lebih menarik ialah apa sebenarnya yang Iraola sedang cuba bina di Liverpool. Kerana dalam perlawanan ini, kita dapat lihat beberapa perkara yang mungkin menjadi identiti Liverpool musim ini. Kita nampak bagaimana midfield Liverpool berfungsi tanpa seorang DMF static ataupun defensive midfielder. Kita nampak bagaimana Florian Wirtz semakin mempunyai hubungan yang menarik dengan Alexander Isak. Kita nampak Koeman yang bermain dengan keberanian yang mungkin membuat Iraola pening untuk buat keputusan selepas ini. Kita nampak Trey Nyoni yang masuk dari bangku simpanan dan menunjukkan mengapa dia mungkin sebenarnya mempunyai tempat dalam perancangan midfield Liverpool. Kita juga melihat sesuatu yang sangat menarik daripada Jeremy Frimpong. Dan jangan lupa, ada satu partnership di pertahanan yang pada saya agak menyedihkan kerana kita tidak akan dapat melihat dengan kerap dalam musim kompetitif. Virgil van Dijk dan Ndoye. 2 pemain ini kelihatan sangat solid bersama, tetapi semua perkara positif itu membawa kita kepada satu masalah. Masalah yang mungkin jauh lebih besar daripada kekalahan 2-3 kepada Monaco, iaitu depth. Sebab apabila pemain utama Liverpool berada di atas padang, kita boleh nampak idea Iraola dengan sangat jelas. Tetapi apabila perubahan mula dilakukan, tempo Liverpool berubah, struktur berubah dan Monaco mula mendapat lebih banyak ruang. Jadi adakah Liverpool sebenarnya sudah bersedia bermain football Iraola, atau Iraola mempunyai idea yang sangat jelas tetapi belum mempunyai cukup pemain untuk melaksanakannya selama 90 minit? Itulah persoalan yang kita akan jawab dalam video ini. Tapi sebelum tu, kita perlu kembali kepada sesuatu yang berlaku sejak awal permainan. Sebab Liverpool mungkin sudah memberikan kita jawapan tentang satu perkara yang selama ini menjadi persoalan besar. Siapa sebenarnya defensive midfielder Liverpool di bawah Iraola? Dan jawapannya mungkin tiada seorang pun yang benar-benar memainkan peranan itu secara tradisional. Liverpool menggunakan double pivot yang jauh lebih dinamik dan ini mengubah cara mereka membina serangan. Daripada seorang pemain yang duduk di belakang dan menunggu, kita melihat pemain midfield yang lebih berani bergerak ke hadapan. Mereka mahu bola, mereka mahu progress bola, mereka mahu terlibat dalam serangan. Dan apabila sistem ini berjaya, Liverpool boleh bergerak dari defensive third ke attacking third dengan sangat pantas. Tetapi ada harga yang perlu dibayar kerana apabila 2 pemain midfield anda mempunyai mentaliti menyerang, siapa yang akan berada di belakang mereka apabila bola hilang? Dan di sinilah saya rasa perlawanan Monaco ini menjadi sangat penting sebab ia bukan sekadar menunjukkan kekuatan sistem Iraola, ia juga menunjukkan kelemahan sistem tersebut. Dan mungkin gol-gol Monaco selepas itu memberikan kita gambaran tentang masalah yang perlu diselesaikan sebelum musim sebenar bermula. Tetapi sebelum kita sampai kepada masalah itu, kita perlu bercakap tentang sesuatu yang jauh lebih menggembirakan.
Sesuatu yang membuatkan ramai peminat Liverpool mula teruja iaitu tentang Words dan Isak. Kerana jika apa yang kita lihat dalam perlawanan ini boleh diteruskan, Liverpool bakal membina satu partnership yang sangat menakutkan. Words mempunyai kemampuan untuk menerima bola di kawasan yang sempit. Dia boleh berpusing, dia boleh mencari ruang, dia boleh memberikan final pass, dan di hadapannya sekarang ada seorang striker seperti Isak yang tidak memerlukan banyak peluang untuk menghukum pertahanan lawan. Dalam perlawanan ini, kita sudah nampak beberapa gerakan yang menunjukkan potensi hubungan mereka. Dan saya mula tertanya-tanya, adakah Iraola sebenarnya sedang cuba menjadikan Foreign Words sebagai pencipta utama kepada Alexander Isak? Kalau ya, Liverpool bakal mempunyai sesuatu yang sangat berbahaya. Kerana bayangkan, Words menerima bola antara garisan, Isak mula bergerak di belakang centre back dan satu hantaran vertikal dan Isak berlari. Itu bukan sekadar football yang cantik, itu adalah football yang boleh membunuh lawan. Dan inilah sebab mengapa saya tidak terlalu kecewa dengan keputusan 2-3. Bercakap tentang pre-season, ia bukan semata-mata tentang keputusan, ia tentang mencari identiti. Dan selepas melihat Liverpool menentang Monaco, saya rasa kita sudah mula nampak identiti itu. Vertical, agresif, berani, tetapi masih belum sempurna. Kalau ada satu perkara yang paling menarik perhatian saya dalam perlawanan Liverpool menentang Monaco ini, ia bukanlah siapa yang menjaringkan gol, bukan juga keputusan akhir 2-3, tetapi bagaimana Liverpool menggunakan midfield mereka. Sebab untuk pertama kali kita benar-benar boleh mula nampak satu idea yang mungkin menjadi identiti utama Liverpool di bawah Andoni Iraola. Liverpool nampaknya tidak mahu bermain dengan seorang defensive midfielder yang statik. Sebaliknya, Iraola nampak lebih selesa menggunakan double pivot yang dinamik. Dan ini sangat penting sebab apabila anda mempunyai seorang defensive midfielder tradisional, tugasnya biasanya lebih jelas. Ia berada di hadapan centre back, dia melindungi ruang, dia menjadi outlet ketika build up. Dan apabila full back naik menyerang, dia akan cuba memastikan struktur pertahanan masih seimbang. Tetapi dalam sistem yang kita lihat menentang Monaco, kedua-dua pemain tengah Liverpool nampak lebih bebas. Mereka boleh bergerak, mereka boleh membawa bola, mereka boleh menyokong serangan, dan yang paling penting, mereka tidak kelihatan takut untuk berada lebih tinggi di atas padang. Inilah yang saya maksudkan dengan attacking minded double pivot. Ia bukan bermaksud mereka langsung tidak bertahan, tetapi mentaliti mereka berbeza. Mereka bukan sekadar berada di situ untuk menghentikan serangan lawan, mereka juga sebahagian daripada proses mencipta serangan. Midfield Liverpool sudah mempunyai pemain yang mampu membawa bola ke hadapan. Kemudian Words boleh menerima bola di kawasan yang lebih berbahaya. Dan apabila dia menerima bola, dia sudah mempunyai Isak di hadapan. Itulah sebabnya saya rasa gol pertama Liverpool sangat penting untuk kita fahami. Bukan sekadar kerana Isak menjaringkannya, tetapi kerana ia menunjukkan apa yang berlaku apabila midfield Liverpool berjaya melakukan progression dengan pantas. Bola bergerak, pemain bergerak dan tiba-tiba Isak berada dalam posisi untuk menyerang ruang. Itu adalah jenis football yang Iraola mahukan, vertical football. Tidak terlalu banyak sentuhan yang tidak perlu, tidak terlalu banyak passing ke tepi hanya untuk mengawal position. Kalau ruang di depan ada, serang saja. Dan kalau Liverpool boleh melakukan ini secara konsisten, mereka boleh menjadi pasukan yang sangat sukar untuk dikalahkan. Apabila pemain utama Liverpool dikeluarkan, kita mula nampak sesuatu yang berbeza. Tempo Liverpool berubah dan ini mungkin bukan kebetulan sebab pemain-pemain muda masuk sebenarnya kelihatan lebih natural dengan idea vertical football Iraola. Mereka lebih agresif, lebih direct, lebih cepat, mahu menyerang ruang. Kenapa? Salah satu sebab yang mungkin ialah mereka sudah lebih lama bekerja dengan Iraola dalam tempoh persediaan. Mereka sudah biasa dengan arahan dan pattern yang dia mahukan, sedangkan beberapa pemain utama yang baru masuk ke dalam pasukan masih cuba menyesuaikan diri. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan sepanjang pre-season kerana selepas beberapa minggu lagi, kita akan melihat Liverpool yang jauh lebih tersusun. Dan apabila pemain seperti Words, Isak, Frimpong dan pemain lain benar-benar memahami timing antara satu sama lain, barulah kita boleh menilai sejauh mana tinggi ceiling pasukan ini. Tetapi ada satu lagi persoalan. Kalau Iraola memang mahu midfield seperti ini, adakah Liverpool sebenarnya memerlukan defensive midfielder baru? Atau mungkin Iraola sudah mempunyai jawapannya? Sebab ketika Trey Nyoni masuk ke padang, saya mula nampak sesuatu yang sangat menarik. Dia tidak cuba menjadi hero. Dia tidak cuba bermain secara terburu-buru. Dia menerima bola, menggunakan body feint, mencipta sedikit ruang, kemudian membawa bola ke hadapan. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang Iraola mahu. Seorang midfielder yang tidak takut untuk membawa bola keluar daripada tekanan. Seorang pemain yang boleh menerima bola dengan badan menghadap lawan.
dan menggunakan satu gerakan kecil untuk membuka ruang, kemudian progres. Dan di sinilah saya rasa Trey Nyoni mungkin mempunyai peluang yang lebih besar daripada apa yang ramai orang sangka terhadapnya. Satu lagi surprise terbesar untuk pre-season kali ini ialah Luis Comas. Kerana kalau ada satu perkataan yang saya gunakan untuk menggambarkan pemain ini, saya akan pilih agresif. Dia tidak takut untuk mencuba, dia mahu menyerang, dia mahu masuk ke kawasan berbahaya, dia mahu mencipta sesuatu. Dari sudut mentality, itu memang sangat sesuai dengan football Iraola. Tetapi ada satu masalah. Dan masalah itu mungkin menentukan sama ada Comas sekadar menjadi pemain pre-season yang menarik atau benar-benar menjadi pemain yang mampu memaksa masuk ke dalam rotation Liverpool apabila musim bermula, iaitu decision making. Dan selepas ini, kita akan bedah kenapa saya rasa Comas sebenarnya sudah menunjukkan cukup banyak perkara positif untuk membuat Iraola berfikir dua kali. Kalau kita bercakap tentang pemain muda yang paling menarik perhatian dalam perlawanan ini, namanya Luis Comas. Apa yang kita nampak daripada Comas sebenarnya sangat sesuai dengan identiti football yang Iraola mahukan. Dia rajin, dia agresif, dia berani, dan yang paling penting, dia tidak takut untuk mencuba. Apabila menerima bola, Comas bukan jenis pemain yang terus mencari hantaran paling selamat. Dia mahu bergerak ke depan, dia mahu mencabar pemain lawan, dia mahu mencipta sesuatu. Tapi kita juga perlu jujur, Comas masih mempunyai dua perkara besar yang perlu diperbaiki: decision making dan finishing. Ada ketika dia sudah melakukan 80% kerja dengan sangat baik, tetapi keputusan akhir tidak cukup tepat. Dan inilah yang membezakan pemain muda yang menarik dalam pre-season dengan pemain yang benar-benar boleh dipercayai dalam Premier League. Seterusnya kita bercakap tentang Jeremy Frimpong. Frimpong beberapa kali kita lihat dia bergerak lebih ke dalam, dan itu membuatkan saya mula tertanya-tanya, adakah Iraola sedang menguji Frimpong sebagai inverted fullback? Secara taktikal, ia memang masuk akal. Frimpong boleh masuk ke tengah untuk memberikan tambahan pemain ketika Liverpool membina serangan. Tetapi secara peribadi, aku masih tidak yakin itu penggunaan terbaik untuknya. Sebab kekuatan terbesar Frimpong adalah apabila mempunyai ruang, pace, acceleration, pergerakan dari luar ke dalam, dan kemampuan menyerang ruang di belakang pertahanan. Kalau terlalu banyak masa dihabiskan di tengah, kita mungkin kehilangan salah satu senjata terbesar yang dia ada. Tetapi mungkin itulah yang menarik tentang pre-season. Iraola sedang mencuba, dia sedang mencari kombinasi, dia sedang melihat pemain mana yang boleh dimainkan lebih daripada satu peranan. Dan mungkin kita masih belum melihat versi sebenar Liverpool yang dia mahukan. Kita beralih pula kepada perbincangan tentang pertahanan Liverpool. Ketika Van Dijk dan Ndoye berada di atas padang, Liverpool nampak sangat selesa. Dan bagi saya, sayang sekali kita tidak dapat melihat partnership itu lebih lama kerana kedua-duanya kelihatan seperti pasangan yang sangat solid. Dan apabila anda mempunyai centre back yang boleh memberikan ketenangan di belakang, pemain seperti Wirtz, Frimpong dan midfield anda boleh mengambil lebih banyak risiko di hadapan. Tetapi persoalannya, adakah Ndoye benar-benar boleh menjadi sebahagian daripada rancangan Liverpool musim ini? Salah satu perkara yang saya paling sayang daripada perlawanan ini ialah kita tidak akan dapat melihat Virgil van Dijk dan Ndoye. Kalau kita tengok semalam, Van Dijk memberikan pengalaman dan ketenangan. Ndoye pula nampak berani, tenang dan tidak panik ketika berdepan dengan tekanan. Dan yang paling penting, mereka nampak seperti memahami peranan masing-masing. Bagi saya, ia adalah salah satu surprise positif daripada perlawanan tersebut. Kita tidak boleh terus mengatakan Ndoye sudah bersedia menjadi centre back utama Liverpool. Itu terlalu awal. Tetapi dia memberikan cukup sebab untuk kita tertanya-tanya, kenapa pemain dengan potensi seperti ini tidak boleh diberi lebih banyak peluang? Malangnya, selepas beberapa perubahan dilakukan, struktur Liverpool mula berubah, dan di sinilah kita mula nampak perbezaan antara starting 11 dengan pemain yang masuk dari bangku simpanan. Jadi itulah dia analisa aku tentang perlawanan kali ini. Apa pendapat anda? Sila komen di bawah. Kita jumpa dalam video Liverpool seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Liverpool yang paling aktif di Malaysia untuk tahun ini. You will never walk alone.